Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube shop. So untuk video aku kali ni, aku nak racun korang sikit. By the way, aku dah tukar aku punya cover magnet ni, yang dua binatang ni. Aku dah tukar pada yang standard ke yang alloy CNC punya. So yang standard aku memang standby dekat dalam box lah. Sebab yelah, benda-benda macam ni kebanyakannya dia senang hilang. Hilang kena curi tu normal, tapi ni hilang goib. So inilah kejadiannya bila dah tukar yang alloy CNC punya. Memang lawa geng. So untuk barang yang kedua pula, ni skru JDM. So sebenarnya skru ni untuk kereta, bukan untuk motor pun. Cumanya aku tengok macam ramai je yang pakai. Aku pun try cuba, and harga pun taklah mahal sangat. Satu pack tu dia ada 10 pieces, and harga dia tak sampai RM20 pun geng. Aku rasa RM10 pun tak sampai. So korang boleh tengok lah, aku pasang dekat cover rantai. Lepas tu aku pasang dekat cover exhaust belakang. Aku pasang dekat cover exhaust depan, yang tepi tu kan. Tapi yang dekat dua ni sebab aku pakai cover Vietnam, jadi dia tak boleh nak masuk sebab lubang dia tu kecil. Lepas tu aku tak depan sana. Dia yang mana skru saya 10 memang PMP je lah boleh masuk. Korang cari lah lubang-lubang skru yang mana saya 10, korang boleh pakai. Nak main kapal layar tak mampu geng. Kapal layar alay je nama S tu. Nak main je nama tu kita tak mampu kan. Kita mampu main barang RM10, RM20, RM30, RM40. Yang RM5-600 kita tak mampu. Bagi aku asal barang tu murah and berpatutan dah okey dah. So aku nak masuk dekat bahagian bakul sebenarnya, yang lebihan ni. Dekat bahagian bakul ni, lepas tu dekat skru cover inner tu, inner tank tu. Nampak? Mata dia pun dah tak ada dah geng. Ni skru ori motor masa aku beli motor dulu. Dah berapa tahun aku beli motor. Kau nampak skru tu pun dah karat. So alang-alang lah. So aku nak pasang dulu. Nanti result dia aku akan tunjukkan dekat next video, okay? Sebab aku malas pula nak stand phone. Sebab video simple je geng. Macam video lepas. Setelah beberapa minit aku menggodek dekat motor ni mana ada sizing yang ngam. Inilah hasil dia. Ni yang dekat inner, dekat bakul. Memang dah cun lah. Cuma yang dekat bakul tu banyak kesan cala yang karat. Sebab skru lama tu memang dah karat. So kotor sikit lah. Lepas tu dekat cover cover getah rantai ni pun aku dah letak. Cumanya aku tak pakai skru dia. Skru dah aku tak pakai sebab aku tak ada material. Material aku tak ada. Ada pun skru size cover setnya lah. Aku letak dekat sini satu. Lepas tu aku letak dekat mana lagi lah. Yang depan tu tadi aku dah buat. So kepada korang yang mana nak cari washer yang macam aku pakai ni, and korang nak beli cover dekat magnet tu, yang 2 biji tu, korang boleh tekan link yang ada dekat video ni, okay? Barang memang padu, harga pun murah, lawa pun lawa, okay? Cakap dia, Assalamualaikum, bye bye.